Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama sedang berkuat kuasa untuk beberapa kawasan melibatkan kawasan perkapalan Phuket dan Selat Melaka Utara sehingga 11 Jun 2026. Ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya, kita lihat pula kepada keadaan cuaca semasa untuk rantau negara. Pada ketika ini dapat diperhatikan hujan berserta ribut petir sedang berlaku di hampir semua negeri di semenanjung Malaysia dan hujan bagi negeri-negeri di pantai barat dijangkakan akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Manakala bagi negeri-negeri di pantai timur pula, hujan dijangkakan boleh berterusan sehingga ke tengah malam ini. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan dicerap di hampir semua bahagian untuk kedua-dua negeri dan hujan dijangkakan boleh berpanjangan sehingga ke malam ini. Itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan untuk petang ini. Sebelum berpisah, kita lihat dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan bacaan indeks pencemar udara di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.